Total semua ni RM135 Ya betul bang. Menu ni nama table out. Kambing wat. Kambing masak apa? Kambing masak apa? Tak tahu masak apa? Saya tak tahu nama dia. Boleh bang. Boleh? Inilah kambing what? Alright. Yang ni apa pula? Kambing masak black pepper. Kambing masak black pepper. Ini lauk ketiga kita. Lemak bakar. Yang itu lemak bakar. Ya betul bang. Baik. Ada lagi bang. Ya, boleh? Ni yang lauk keempat kita. Daging black pepper. Ni lauk keempat Ya betul. Daging black pepper. Ini menu terakhir kita. Ayam bakar cheese. Ayam bakar cheese Ya betul bang. tuang cheese kat atas lah. Ya betul, ni cheese dia. Tuang kat atas ni. Kita letak sayur bang. Tak jagung. Tuang atas Ya, tuang kat atas dia. Untuk set ni, kita akan bagi nasi 6 percuma. Yang menu atas saya beli RM135. Ya betul. Nasi 6 percuma. Ya. Boleh. Murah juga kat sini. Kita akan bagi sos black pepper dengan sos ayam. Dapat sos black pepper 6, sos ayam 6. Ya betul. Kita akan bagi air 1 jug percuma. Abang boleh pilih nak air sirap ataupun teh ais. Untuk set ni, 20 orang tawal yang datang kat Kedai Kambing Hyderabad tunjuk video ni, kita akan bagi ayam panggang seko. Ayam seko? Ya betul. Promosi ni berjalan selama sebulan bang. Sebulan Ya, lebih kurang 600 ekor ayam. 600 ekor ayam tersedia lah? Ya, tersedia. Betul lah ni, total semua ni RM135 Ya betul bang. Betul-betul murah rezeki Boleh West tak pun Google je. Kedai Kambing Hyderabad, Batu Benda, Melaka. Depan airport je? Depan airport je. Ya. Habis hari-hari buka kat sini? Kita orang hari Rabu je tutup. Hari lain kita buka.